Apa punya advance booking diorang tak ambil ni? Sebab dah setengah jam dah. Setengah jam orang tu tak sampai, dia keluar kat kita pula. Skor lama baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi Paman Aceh di channel Nasi Droid Box. Hari ni 28 Ogos 2025, 7.30 pagi. Kita semalam jalan satu set 164.9 km, kira 165 lah tu. Kita nak on lagi Grab hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Let's do this. Standard Just Grab warna kuning pula. Pick up in 25 minit. Ni apa ni? Ini mesti jauh orang buang ni. Alamak, ni kan nak kena cancel ni. Ini auto accept ni. Sidai ke? Jika 24 minit lepas ni kan nak buat apa? Aduh. Macam mana Kan kalau kami kan kena cancel kan. Dia pergi mana tu, nampak tak? Tak nampak. Ni 20-an ringgit ni. Alamak, nak ambil 24 minit lagi. Nak jalan sekarang. Ini siapa punya advance booking diorang tak ambil ni? Sebab dah setengah jam dah. Setengah jam orang tu tak sampai, dia keluar kat kita pula. Pun bukannya peduli pun sebab 24 minit kita lah. Kan tu nampak tu, 24 minit. Denied. Kita pula yang kena cancel. Aduh. RM19. Let's go. Sri Mutiara 3 minit. Morning. If only restaurant. Go inside. Thank you. Head north toward Jalan Youthant, then turn right onto Jalan Youthant.
arrived at your destination. Hello, good morning sir. Selamat pagi. Selamat pagi Mr. Nick. Okay. Sorry tadi tidak perasan. Oh. Sampai sebab dia masih tunjuk queue tengah Ya, dia kalau dalam tu dia memang dia tak very accurate sangat. Flora by Crossroad Ya. Okay. Tadi saya nampak macam okey masih cukup masa lagi lah. Tadi saya punya kopi. Okay. Itu nampak. Sudah sampai. You're on the best route despite heavier than usual traffic. 19 minit You should jalan jam reach your biasa destination by 8:26. Encik asal daripada mana? Saya Ya. Rusia. Rusia. Ya. Tapi sudah lama kat sini. Boleh cakap Melayu cantik. Okeylah, cukup untuk mencari Grab lah. Itu bukan cukup untuk mencari Grab, lebih daripada mencari. Sudah lama duduk sini? Lama lah. Sudah kahwin orang sini ke? Belum kawan lagi. Oh, belum kahwin lagi. Saya biasanya orang yang pandai cakap Melayu, dia mesti sudah kahwin dengan orang tempatan. Belajar dari orang. Oh, belajar daripada orang. Ya, macam ni lah saya. Your destination is on the right. Okey, terima kasih banyak. Okey, terima kasih kembali. Okey, Jumpa lagi. Have a nice day. Thank you. Bye-bye. Okay, bye-bye. Alhamdulillah. Passenger is sharing their location. RM31 pergi mana? Tamu Jalan Raja Abdullah, Kampung Baru. Let's go. Kat mana ni? Lee Cetau.
Lito. Head northwest on Lorong Ang Seng 2 toward Jalan Ang Seng, then turn left onto Jalan Ang Seng. Assalamualaikum. Turn right onto Lorong Syed Putra Kiri. Take the next right onto Lorong Syed Putra Kiri. Southeast, then in 200 meters, go straight. Alhamdulillah. 8,5, 9,5. Dah 100. Dua jam 100. Highway ni, kita layan highway. Hello, hi, morning. Reach now? Yes, no. The bread bar? Yes. Okay. 21 minutes. Okay. Where are you sitting? Alhamdulillah, sekarang kita dekat Taman Tun Dr. Ismail. Dia kedai makan tu. Alright, sekarang kita nak tengok kita punya prestasi. Mula daripada rumah tadi, terus dapat first trip. Jom kita tengok, kita matikan enjin. Sekarang pukul 9.57. Tadi start 7.30. Kita tengok berapa jam kita jalan, berapa kilometer kita jalan. 47.9 km, 2 jam 17 minit. Kita punya pendapatan RM136.80, 6 booking.
Kita start pukul 8 tadi. Bukan, ni cancel. 7.38. Ini cancel kenapa? Oh. Alhamdulillah. 2 jam RM136. Sekarang kita check dulu, tengok harga sekarang macam mana. Harga dah harga biasa balik Walaupun masih hujan, harga dah jadi standard balik daripada sini. Dekat sini tak high price. Kita tengok daripada sini pergi KL Central baru RM17. Tak high price. Lepas tu kalau daripada sini pergi Ampang KLCC RM26 pun tak high price juga. Kalau daripada sini pergi KLCC RM33 minit. Untuk berapa ringgit tu? Belah-belah ringgit. Hari inilah yang akan menjamin Destination is on the left. Morning. Head northeast. 1 hour 14 minutes traffic jam, very bad. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah selamat drop off dekat KLIA 2. Kita punya pendapatan RM188.80. 7 trip
Daripada pukul 7.38 sekarang pukul 11 suku. Jadi kan kita tengok dekat landside berapa nombor dan pukul berapa kita sampai landside. So 4 jam RM188.80. Kilometer nanti kan kita kira-kira balik. Alhamdulillah. Nombor dah masuk. Kita tengok nombor 2100. Memang 2000 je sekarang ni. Kalau ada 2000 sekarang 4 jam 4 jam. Okey, sekarang kita dah sampai dekat landside. Kita nak tengok prestasi kita daripada TTDI pergi ke KLIA. Tambang RM52. Basic je ni. 71.2 km, 1 jam 9 minit. Alright. Sekarang masa untuk makan. Masuk pukul 11.30 pagi, pukul 4 baru keluar. Uish. Tak relax lah tunggu KLIA sekarang. Nombor 4 ni. Balik rumah. Let's go. Okey, kita dah sampai rumah 354. Tadi kita gerak 164.9. So 164, 264, 364, 200 km. Jadi kita jalan lebih kurang dalam 190 km. Sekarang 5.5, 7.5 sampai 5.5, 10 jam. Hasil kita hari ni RM245. Okey, alhamdulillah 245, 8 booking. View breakdown. Tengok kita punya demand secah saja satu hari RM125. Kita punya tambang 176 je. Alhamdulillah. Kita jalan 190 km. Alhamdulillah. Terbaik.